kita nak pindahkan kepada 5 tray yang berbeza. Ni yang asal tengok macam tak ada tapi bila kita buka je pasir tu melambak dalam ni. Ni kita tak tahu ni, nampak macam tak ada ni. Jadi kita korek banyak macam ni. Oh, ni kena pecah lagi ni, terlalu banyak ni. Okey, ini adalah jumlah sisa makanan untuk SKBT1, murid-murid SKBT1. Semua sisa makanan tu dia masukkan dalam ni. So kita dapat 2 tray, biasa 2 hingga 3 tray macam ni lah. Jadi ni boleh kata 99% lah sumber sisa makanan budak-budak. Kerana budak-budak tadi dia orang ambil daripada plastik, ada orang letak daripada pinggan masuk dalam ni, and pinggan tu dibasuh dan plastik dibuang, dikumpulkan satu tempat lah. So sisa makanan inilah untuk sehari bagi murid SKBT1. Jadi sisa makanan ini kalau kita dapat masukkan ke dalam semua tray ni, bermakna seharian punya sisa makanan murid berjaya diberi kepada ulat 100%. Maksudnya sekolah ni hari ni dan hari-hari sebelum ni dan hari-hari selepas ini tiada sisa makanan yang terbuang. Okey, inilah dapatan kami 99% lah. Nak kata 1% tak boleh juga sebab dekat pinggan budak-budak tu kadang-kadang ada sisa makanan lagi yang tak dapat ditolak masuk habis kan. Jadi kita anggap dia 99% lah. Okey, kita baru saja meletakkan semua sisa makanan ni dan kita nak angkat ulat-ulat itu ke atas makanan lah. Okey. Jadi 100% semua sisa makanan telah pun dimasukkan. InsyaAllah esok pagi lah, petang ni pun dah habis dah semua sisa makanan Alright, 100% lagi untuk hari ni. Okey, hari ni adalah hari ke-21. Okey, pasukan kita sedang mengasingkan fras dan juga ulat BFL kita buat sikit-sikit lah sebab ahli kita ramai, so kita boleh buat macam ni lah. Okay, kita cuba asingkan di mana yang baja yang dah terhasil ni. Okay, kita nak kumpulkan. Oh, jangan macam tu, nanti kita naik ulatnya keluar. Okay, untuk pastikan kalau boleh tak naklah ada ulat yang terlepas rugi nanti kan. Sebab kita nak buat penetasan, kita nak buat untuk dia bertelur nanti jadi lalat. Okay, jadi ini projek kita sekarang. Alhamdulillah lah mereka dah mahir. Okey, dah lama tak update. Sekarang ni kita tengok untuk kali ni kita dah ada 5 ulat yang masih berada dalam tray. Okay, ulat yang pertama ni mereka masih lagi aktif makan. Maksudnya sisa makanan murid-murid dimakan oleh 3 tray ni. Okay. Kalau bau pun 3 tray ni lah sebab dia yang makan makanan tu kan. Kalau cepat dia makan, habis cepatlah bau hilang Okey, jadi kat sini 2 tray ni adalah tray yang setelah kita asingkan. Kita asingkan untuk ambil fras dan kita asingkan masa dia lari daripada makanan. Fras tu kita ambil dan ulatnya kita ni lah hasilnya kat sini. Maksudnya mereka ni tak nak makan dah, tapi masih kuning-kuning. Ni masa ni kalau nak jual ke nak bungkus bagi ayam makan ke, bagi ikan makan ke, jadi sumber protein ternakan sangatlah elok nampak tu. Dan ini pula adalah setelah sekian lama dia duduk kan, dia jadi hitam lah. Dia jadi hitam, maksudnya tadi tu dah kuning tu, orang dia tak nak pergi mana-mana, dia duduk situ je, tak ada orang ambil dia untuk ternakan apa sebagainya, maka dia akan jadi hitam. Ataupun memang kita sengaja tinggalkan, macam saya sengaja tinggalkan dalam ni sebab nak bagi dia jadi induk kan. Jadi kita biarkan saja, maka dia jadi warna hitam tu. Dan seterusnya kalau dia dah mula kerah, dia jadi kepompong, tu nampak ada 2 tray sedang bersedia untuk menjadi lalat. Dan ada juga ni lalat, dah banyak dah lalat kat sini kita nampak. Dan kita pernah sediakan kawasan untuk mereka bertelur. Okey, haiwan-haiwan ni bertelur. Kita sediakan umpan tu, makanan yang berbau, dan di atas tu ada batang askem untuk mereka bertelur di celah-celah. Okey, dan dekat belakang tu ada air yang diletakkan tisu untuk elakkan dia daripada lemas ketika minum ni bersama.
Ini lagi tak boleh belah ni. Sebab ulat-ulat tu masa hari tu berlaku ribut, dia terkeluar. Jadi saya malah nak biarkan sebab dia pun dah nak jadi lalat kan. Kita biar saja. Dan kalau dah dapat telur nanti, dia akan masuk ke tempat fasa penetasan. Kita masih menanti telur pertama. Rasanya tak lama lagi ni sebab kali ni memang sangat banyak lalat. Jadi insyaAllah akan dapat satu pusingan lagi penuh untuk batch yang kedua. Alright, that's all. Mungkin tidak. Banyak bro. Kaya.